So hi, Assalamualaikum. What you make guys? Welcome back to Amizadi Show, your favorite show ever. Yeah. So kita buat show apa ni? Tak tahu pun ada show. Cooking show. Cooking show. Yeah. Semua ni disebabkan Una. Disebabkan Una? Semestinya lah. Kenapa? Ni ada barang ni untuk apa ni? Aku pernah nak tahu pula kau yang suruh aku masak ni masalah dia. Yalah, selalu kan aku masak dekat hang. So, kenapa mau libatkan aku dalam hal ni? Sebab hang dapat partner yang masak macam aku. Kalau aku masak memang orang dah tahu dah. Memang Una masak memang sedap. Walaupun daripada cakap aku beli tu kan. Perkataan beli tu lah memang sedap gila maksud mereka. Tak masalahnya ni bahan-bahan yang kau beli ni challenging. Yes, of course. Hidup ni perlukan ujian. Bila hidup ni perlukan ujian, dekat situlah kita akan dapat kesenangan dan keberjayaan. Dapat. So kau rasa kau boleh berjaya dengan aku? Kau rasa kau boleh berjaya dengan aku? Kenapa tak yakin? Hang dah pernah ikut sebab tak yakin. Aku tidak cakap yang tak yakin. Baik cantik sikit ya. Okay, so Sekarang ni aku boleh yakin lah. Aku boleh yakin lah. Hang boleh masak sesedap. okay, yakinkan aku. Yakin kan? Yakin. Tak ingat lirik. Yakinkan aku. Tak nak. Sekarang ni sekarang ni nak masak apa? Kau yang challenge aku ni, kau yang bagi cabaran ni sebenarnya. Yes, memang betul. Kau jangan pura-pura tak tahu. Sekarang ni aku perlu libatkan kau dalam hal ni. Cik, katanya hang yang masak. Kenapa? Tak nak. Mana boleh? Aku pencin hari ni. Kau perlu guide aku. Tak nak. Terima kasih. No. Tak nak. Tak mau. Tak nak. Masalah sendiri. Jadi Aku kau tengok jadi je, aku apa? perhati. Aku perhati je. Perhatilah pula. Dengan payah kayu baju manisnya ini. Ya. Tahu tak benda-benda macam ni tak perlu sebenarnya. Lepas tu? Sebab kita dalam hutan, kayu banyak. Buat lawak lagi. Ini bukan lawak, serius. Kayu banyak. So benda ni tak perlu. Lepas tu nak kayu apa? Kita ambil je kayu tu. Buat lawak. Sabar. Tak sampai lagi? Sebab tengok kita dalam hutan banyak kayu. Lepas tu? So kayu kita ambil je yang manis tu. Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai. Yang manis ni tak perlu. Jangan tu. Orang boleh bereffort. Ambil balik. Ambil balik. Dia tengok dia kayu kan. Tengok dia jadi apa? No one friend. Kalau tak nak ambil, tak nak kawan. Siapa cakap aku mau berkawan dengan kau? Lepas tu nak apa? Apa? Nak apa? Habiskan je. Habiskan. Jom masak. Dia orang tu nak makan tu dah kebuluh dah tu. Ya, Ni ya, kalau okey, kita okey. tak masak ni, kalau hang tak masak. Ni pun marah ni. Sejuk. Sejuk. Ini sini. Okay, panas dah awak. Ih. Tengok. Tak takut. Tak nak kawan. Bahayalah Tapi benda sebelum ni. kita masak, kita kena basuh dulu. Okey. So kita perlu basuh? Basuh. Di sungai. Yalah, lepas tu nak basuh kat mana? Azab kata kepala. Basuh kat sungai lah. Ayah yang makan. Cuba. Ya. Tak nak. Tak mau. Jom. Cepat. Mari aku teman hang. Kita basuh haiwan ni dulu. Yang ni bawang apa semua ni? Ni. Macam geli sangat je. Ni kat sini. Ni tak apa. Kita ada plastik sampah guys. Kita jangan buang sampah merata-rata guys. Masukkan dalam tu. Tak. Kita buka yang. Buka yang ni. Apa? Gasannya. Let's go. Kita pergi basuh dia. Dia pun Chef baru, dia nak tolong masak. Wah, awak nak tolong masak kita apa? Dia nak dengan aku, tadi dia tak nak. Sampah. Sampah. Masuk dalam tu. Tak nak kau. Habis basuh sendiri. Dia basuh sendiri. Ini sampah. Sampah masyarakat. Boleh balik. Ambil. Jom kita cuci dulu. Jom. Mira dia dengan bala tentera dia. Sini. Jom kita bawa keluar dulu. Kita buka dulu plastik. Tak sayang kau masuk. Dia cakap pasal apa? Dia cakap kau comel. Kau nak cakap kan? Kau ingat aku suka kau? Awkward lah cakap macam tu. Tahu tak apa? Kalau dulu boleh lah. Kita tak sesuai. Kita tak sesuai cakap macam tu. Dulu boleh lah cakap comel-comel. Sekarang Dulu macam boleh lah. pelik lah. Betul? Dulu boleh lah aku terima. Sekarang tak Tapi lah. serius, dulu aku rasa macam comel je lah Una ni. Aku rasa macam Dulu kan? Dulu lah. Dulu lah kan? Oh dulu, sekarang tak comel lah. Sekarang Dulu, tak comel lah. dah bukan. Dia Sekarang tak comel lah. Nah. comel. Saya tak Comel lah. tipu.
Okay, so jom kita Hajar kan. Tak, dia tak hidup. Yang ni dah, ketam ni Mira pilih sebab ketam ni Mira kata handsome. Mira ni patutlah. Aku rasa mata dia ada masalah lah. Ya. Dia selalu buat pemilihan yang salah. Masuk. Jom, ni masuk. Masuk. Dah kita pergi masuk. Dia Rupanya ada orang dia dekat sini. Kenapa kacau kesayangan kita? Awak jangan kacau Tak nak friend. Tak ada lagi orang main sekarang pakai smart jin tau. Dia je tau. Ya, dia je. Dia memang suka perfection. Korang dah situ, kita orang nak dating kat belakang ni. A few moments later. Aku ni nak suruh dia masak tapi macam aku pula yang masak. Terlalu mencabar ni masakan ni masalah dia. Mana dia? Kita gunalah bahan apa yang ada. Mana aku buat? Mana dia? Sini. Nanti kena tangan kan? Buat ketam. Tak ada pisau. Kita pakai dalam nasi lah ujung sudik tu dia tajam. Allah Ta'ala. Boleh pun. Itu saya bibi. Guna gigi lah beri. Macam Sini aku rembat gigi kau. Tu aku rembat. ini memang survivor punya kerja. Hampa tahu tak? Aku pisau. Sudah pun tak bawa. Alah Melayu kan pakai tangan je lah. Nak 2 biji jadi kot. 2 biji? 2 biji. Ni kotak kita buang. Ambil baru. Okey, dah. Yang ni dah. Kenapa? Pedas. Boleh. Okey, Ya. kita dah ada ayam bersih dah. Yeah. Kita bilas sekali lagi. Belah sini je lah. Bilas sini. Gaul. Okey, so kita dah ada bawang putih dengan bawang merah. Lepas tu dengan cili. Yeah. So Amri tengah buat air tangi. You know air tangi? Tangi. Air tangi. Tangi. Air tangi. Tangi. Air tangi. Kalau lalu dekat FIP Mumu tahu lah air tangi tu apa? Tangi. Air tangi. Ni rambut dia ni? Jangan buang sedap. Ya. Jangan buang. Tengok dah lah aku kata jangan buang, dia buang juga. Ih, Barulah cantik. cantik. Cantik dia kan cantik aku lagi. Paksa-paksa orang lah. Biarlah. Okay, dah comel. Dah comel. Macam dah selesai lah ada rambut dia ni. Tak payahlah buang. Kan ada botak dah tu. Selesai dia macam... Tak apalah buang lah. Okey, dah comel, dah udang. Letak kat sebelah. Letak kat sebelah muka. Sama buruk. Ada dua. Love. Letak kat. Okey. So, step sekarang yang pertama adalah kita akan tumis dulu. tumis kena ada minyak. Takkan ada tumis. Habis ini, Buatlah. masukkan dulu. Kita akan masukkan bawang dulu. Kena ketuk dulu. Jangan lagi. Nanti dia tak keluar aroma dah. Ketuk bawang putih. Nampak tak? Ke depan tu. Ke depan ni sikit. Buat ke depan ni. Bagi nampak. Kita akan ketuk Yang bawang pertama putih. ketuk bawang putih. Resepi Allah. Hati-hati lah, nanti kau melecur. kita tak. Nanti semua kita pergi hospital. Buat kau tengok hospital pula. Okey, yang pertama kita ketuk bawang putih. 3 biji. 3 biji. Okey. Yang ni belum cuci. Cibai. No cibai. Cabai. Jangan carut, okey? Cabai, Tak ajak cabai. pun. Yang ni masukkan macam mana? Masukkan macam tu. Sikit-sikit je lah kan? Sikit-sikit je. Buat je. Ini adalah resepi hentam. Bagi kecil sikit. Kita ceraikan dia. Ini kita punya binatang. Kita ada ketan yang dah dibuka. Kita ada udang. Kita ada sotong dan kepala sotong. Kepala otak? Kepala otak tu hang. Air tu cukup ke? Nak tambah lagi? Boleh tambah. Jangan risau. Hang rasa akan sedap tak? Percaya cakap aku. Mesti sedap. Ya. Sup bunjut masuk dulu ke? Sup bunjut ni. Ni macam tak jadi je aku ni. Aku nak masakkan. Oh, sedapnya. Nak masukkan. Masukkan dia. Sedap lah bau dia. Ya. Ayat liok. Bau hangit. Hang baca apa?
Nanti kalau orang semua ikut balik aja lah. Kau jalan ikut balik. Tak nak. Tak nak ikut balik. Sekarang ni panggil depa ni untuk apa ni sebenarnya ni? Tak cukup kan saya seorang? Bukan. Dorang nanti juga perlu masak untuk dorang punya future. Jadi kita mesti kasi tunjuk dorang cara-cara untuk memasak juga. Cara-cara macam mana? Okey, faham. Kenapa tak pergi sini dulu? Okey, sekarang ni bila nak bubuh ayak dalam tu dia dah habis dah tahu tak? Tadi aku nampak Boleh cuba lah. Kisi depan dia. Ini lah. Okey. Tadi cakap elok tadi. Oh, dengan Hai. Cepat, dah bubuh apa tu tadi? Cepat. Au, Okay. lelaki Hamis bercerai ni. Takutlah dia ni. Okay, cepat. Okey, nak ajak apa dulu? Okey, hidupkan api. So macam yang kamu sudah nampak. Ya, nampak. Ada bawang putih, bawang besar, sama apa tu satu tu? Sama tak nampak lah yang kalau dalam tu tak nampak kan dalam hati ni ada dua. Ni gabut lah kalau kita ni jadi lah. Lama tak dapat gitu. Oh memang. Ada memang cara Sebab kita dalam hutan. Sekarang kita dalam hutan. Kita Pisau dia pun memang tak ada. Bukan tak ada. Ini lupa bawa. Amri tunjuk sikit macam mana kau pakai bawang. Tadi kita pakai gigi. Pakai gigi kan tadi? Ha. Lepas tu dah lompong dah tu. Tak ada lagi. Melawak aja. Lawak ni dari konten pertama tadi sampai sekarang. Baru nak guna. Minta maaf Amri. Baru nak guna. Okey, dalam bawang sikit. Kita Sudahlah kan? dah sikit. Sudahlah. Lama banyak pula bawang. Okey. Dah bau banyak dibubur lagi. Okey, so seterusnya kita nak buat apa? Seterusnya kita akan masukkan paste. Cube. Perasa lah. Perasa. Ya, supaya dia larut dulu. Masak seafood tapi cube pati ayam. Ya. Rasa apa? Macam tak kena je. Rasa menyesal. Rasa macam konten apa. Rasa nanti kita akan tengok muka satu-satu orang. Kita akan bagi rasa semua orang ni. Aku rasa menyesal. Aku pun tak tahu macam mana mau kasih rasa orang sebab kita ada piring Lupa je. aku kena makan. Aku kena makan. Yang ni, Bubur berapa? yang ni kalau nak pakai dia kena Pecahkan. pecahkan. Supaya dia senang larut. Kenapa? Kena pecahkan? Supaya dia senang larut. Supaya dia tak berkawan situ je. Biar dia berkawan ramai-ramai. Wih, cara dia bubur. Nah, sekarang ni macam mana? Dia masak tau. Macam mana kita mau hidangkan dengan orang ni? Tak payah pakai hat tu je. Pakai ni je. Okey. Cedok je. Okey, tak dua. Sudu tak ada. Pandai lah. Ini. Pakai je apa-apa. Survivor. Okey. Sendok kan? Banyaknya ni gugur rambut aku ni dah tua dah ni. Bukan aja nombor tu. Dia perasa dia setiap ada MSG. Oh ya? Ha. Alah sikit je. Nanti ambil rambut luar tu. Lekan-lekan lah. Dah layak tak ada. Wow. Sedap kan? Bau Maggi ni. Maggi ayam. Nah, aku rasakan masakan hang ni kan macam tak jadi tau. Sebab belum apa-apa orang dah kena-kenakan Amuna dah. Orang hantar apa dekat hang ni nah? Aku yang hantar dengan dia tadi. Ni hantar dengan aku. Hang yang santik dia? Ya, sebab tu aku. Alah, tapi tak jadi kan? Kenapa tak jadi kan? Santik aku. Maksudnya dia guna yang ni kot, yang beli yang murah punya ni. Mungkin hari ni. Cepat sikit sebab ayat tak banyak ni. Kita masukkan cibai. Cabai. Ini nak capai Yang ni- mainan ke apa? Yang ni kita Rasa Macam kan? Nanti pedas sangat. Dah pedas. Wih, Amri nampak macam benda duduk dalam lautan lah. Cara dia ni. Pergi masuk nanti pedas tangan. banyak cakap lah kau ni. Makcik bawang kan? Okay, kita Pedas tangan. Pergi masuk tangan. So, seterusnya kita masukkan. masukkan bahan-bahan Ajak penting. buah. Ya. Kita ada udang. Jangan jatuh ketam handsome ni tadi. Ini yang kau cakap Aku handsome. dah cabut dah kepala dia, tak ada handsome. Mira pilih yang paling handsome tau. Patutlah selama ni kau pilihan kau selalu salah lah Mira. Jadi kita masukkan kenapa cakap pilihan Mira selalu salah sedangkan Sebab takdir sampai- Allah untuk Mira. Iya tahu, tapi sampai hari ni kau belum kahwin kan? Kenapa cakap macam tu kalau dah kena Sebab dua pilihan kau Mira? salah kau tengok. Tak ada yang pernah salah. Ini dalam yang kau hidup cakap Mira. handsome. Semua tu bukan salah, semua tu pengajaran untuk hidup Mira. Ingat hanya cakap panjang, dia lagi cakap panjang. Sekarang faham je. Dia macam sedap ni. Kan? Bila nak masuk ketam tu, wah. Dah masuk. Cukup tak kuahnya? Mana? Sotong dah? Sotong dah masuk dah. Sotong dah mana? Dua weh. Kita survivor kan? Oh sedapnya, tapi kejap je kan? Kejap je. Aku pula rasa tak Macam sabar sedap nak lah. Tapi mau pastikan dia matang dulu. Matang. Masak. Kalau macam kita letak dia dalam kuali mungkin dia tak perlu lama-lama. Sebab dia memang sudah matang sudah. Alah cakap orang, dia 28. Cakap orang. Ini matang, ini tua. Ini matang, ini dah lapuk. Sorry,
Adik Amri lagi sekali. Tadi Amri panggil sangat Mira dengan Aizwa datang sini. Una ada. Nah ini macam ni dia matang sudah. Matang. Udang ni tadi warna putih. No, Sekarang dia warna kalau oranye. nak tahu masak, Ibu Mira kata kepala dia bertemu dengan ekor. Oh, dia maksudnya kecut. dia Dia macam kecut. gitu. Dia jadi C. So macam dia masak. Dia jadi introvert lah kan. Ya. Gitu. Dia jadi Ayu macam tu. Tapi kalau ketam Mira tak tahu macam mana Ni siapa yang masak? Ni kenapa aku yang hang sendok sah? Hang sedek kan sekarang. Agak-agak ni kita tambah lagi sikit lah ni. Bagi dia ada rasa. Rasa dulu baru letak. Takut Tak rambut percaya gugur. kau. Tak percaya kau nak. Sampai hati. Ni kalau bubuh 3 bukan sekat rambut je gugur ni, bulu ketiak pun gugur masalahnya. Tak apa. Rasa dulu. Banyak weh. Dia bulu mak. Airnya sikit je kuahnya. Dajo Rizal takut bulu kening ni. Percayalah pada aku. Kalau berani letak atas tangan lah, kalau berani. Goyang dek. Masuk mulut tak? Rasa tak? Rasa besi. Letting sapi itu rasane malah deger. Lah kok konco teko malah disoko heksimer. Rasa besi weh. Rasa besi. Ya betul. Rasa besi. Banyaknya tu. 3 je boleh letak. Ni menu nak bagi cepat mampus ke apa? Ini kejadian sup kita. Sup yang warna merah. Udang tu kalau udang tu kelak. Dia keluar daripada ketam tu juga kot. Ya. Oh nampak menarik lah. Kan nampak sedap kan? Kenapa tak percaya? Apa yang diambil oleh aku semua sedap. Tak, ketam-ketam semua tak aku di tangan aku pilih. Nak juga. Aku rasa okey sudah ni. Okey dah sudah yakin? Sup kan masak apa lama-lama? Rasalah. Cuba rasa. Dia kalau tak cukup rasa pun tak ada perasa dah sebenarnya ni. Takkan yang keempat gila. Tangan aku nak ni dah. Tangan aku ada tu tadi. Sedap lah. Sedap kan? Sedap ya. Sedap. Walaupun nampak hodoh sedap. Jom lah Zul, kita panggil dia orang. Okey. Wow. Hebat Dua Amri. Siapa Dua Amri? Membantu. Semenjak dengan Una ni aku rasa macam aura kulinari aku macam membuat buah. Betul lah. Tadi dia hina aku tadi. Tak yakin aku. Bila je dipuji hang, dia belakang hang je dipuji, depan hang memang dia macam tu. Kalau orang dah suka ni memang macam tu, dia suka usik Una. Okey, so Kita dah habis masak dah. sudah habis masak. Duduk. Masak untuk judgement. Judgement day. Kan masalah macam ni nak makan apa weh? Ketam sekok, udang 3 ekor. Okey, kita ada game. Kaki dia dapat. Kaki dia dapat. Masuk duduk. Kaki dia dapat lah. Duduk. Korang tengok korang satu. Alah, Roy ada lagi tak cukup. Wah, sanggup dia kelaparan janji Mira dengan. Alah, sedap. Betul. Okey. Aku mau siapa yang duluan ni dia kena maju dekat sini. Rasa. Kita nak guna apa? Ni. Lat. Lat tadi lat. Ha. Lat tadi lat. Okey, wah. Bayar. Kita kena bagi dia yang rasa. Kita tak bayar. Okey. Tali tablum. Minum air. Mira sebab nampak perlu untuk minum air. Mira love. Lain tak jadi. Dah main tak faham konsep. Ulang. Susahlah urus orang-orang tua ni. Lain tadi lain. Tali tablum. Lat tadi lain mana belakang ni. Jangan tipu. Betul-betul. Tukar lah Noah. Mana Haji? Lat tali lat yang ni dengan ni je lah. Lupa lah tu tadi Mira buat yang macam ni tadi. Lupa lah tu. Okey, last. Latali tablum. Okey, keluar dulu sebab dia hitam. Keluar dulu. Tengok. Sini maju. Maju. Kalau dia maju tak nampak lah belakang ni. Tak apa, satu-satu nanti. Kereta je dah. Kau mau ketam ke? Udang ke? Pilih satu ya. Sedap. Tengok rupa dia walaupun rupa dia uduh. Ketam ke Macam udang ni. ke sotong? Tapi sedap. Yakin. Kau mau mana? Allah bagi sedap. Okey. Rasa kau Kau dulu. mau apa? Rasa kau dulu. Bagi rasa kau dulu. Udang. Bagi dia udang. Seorang satu. Ni eksperimen ni ber. Seorang satu. Jangan banyak-banyak. Awak tak udang tu nampak macam bawa pakai anggur. Boleh. Sekejap. Rasa kau dulu. Tengok kamera. Sabar lah. Rasa. Kena baju ni. Bismillah. Tak menyesal. Ha.
Ni aku makan lah. Okay. Bukan. Tak payah macam tu lah. Ayo. Nak sekarang makan udang dah. Kuah dia sudah tadi. Sekalikan dua. Mana datang garam semua? Bagi kata-kata untuk Okey, bagi kata-kata macam rate. Rate berapa? rate berapa? Ingat orang makan. Ingat orang makan. Rasa dulu. Kejap. Udang tu tadi separuh. Dia bagi lah. Bersyukur. Bagi rate dulu, bagi rate. Bagi kata-kata. Oi, licin. Dia tak tahu ada apa dalam tu tadi. Ini penganjak. Sebab nanti akan bagi lagi. Yang ini je. Ini no punya, ni no punya. 10 daripada 10 bagi berapa? aku lah. bagi. 10 per 10 lah. Sebab dia salah satu barang tak komplit tau. Tapi dia boleh dapat rasa yang Semua tidak, kami tidak mau pisau apa semua tidak. Ini betul-betul ya sebab tu aku cakap Survival. barang tak komplit tapi boleh dapat rasa macam ni. Tadi muka tak yakin. Tengok. Tapi dapat 10 per 10 sebab super sedap. Aku tolong lah. Cukup rasa dia punya orang kata tak tahu mana datang garam. Tak ada rasa. Ada. Kau boleh tahu. Kan dia dalam lautan, dia orang dah survive dah tadi. Cari garam. Kami dah survive dah. Dah cari mata. Piring ni bawa. Boleh. Okey, next orang next. Ihin, next kita ada Ihin. Ihin tak suka seafood. Ihin tak suka seafood. Makan Ihin sedap. kena makan juga demi Ihin nak ketam ke? Okey, Ihin tak suka seafood, letak bawang dekat dia. Letak bawang banyak-banyak sikit. Ambil bawang-bawang. Ya itu. Boleh? Okey, Ihin rasa ni dulu. Macam mana? Hidup. Rasa kuat dulu. Ya Allah. Itu dah. See my level. Yang rambut masuk tu. Habiskan. Okey, rasa yang ni pula Ihin. Ni yang ni. Tumpuk. Lampau panjang lah. Buka. Keluar. Sore dia berapa? Bukan nasi. Bukan nasi. Red cepat. Sebelum. Kenapa dah? Jom. Next, Syafiq. Capek. Totong. Alright. Okay, so the next is capek. Ya, sabar. Kenapa sotong ni Mira beli besar jadi kecil? Kalau kau Dia main-main, kecut. ini kalau kau main-main ni aku sombong kat kau tu. Kau rasa dulu. Okay, bismillah lo. Aku lah Ihin ni. Allah bagi sedap. Ni Izzat, kau pegang dengan Amri. Allah mau barik lana. Terima. Silakan Tanah. Makin Amin. Let's go. Ya Allah. Ini betul-betul. Tolong Amri, okey? Betul. Tak. Dia pun bagi 10-10. Aku lapar ni. Dia pun tak tahu nak lantai dah apa. Dia tak tahu. Aku sekarang chef. Dia tak tahu. Kau jangan risau. Tak payah ditengok. Tak ada apa Dirasa. pun. Tapi aku cakap terang, aku tak makan benda masin. Masin. Tak. Sumpah sedap. Masin. Kau ni lidah apa ni? Oh, dia dapat yang Ihin luah tadi lah kan? Oh yelah, pinggan Mana yang dalam dua pinggan? tadi ni. Dia dua aja antara pinggan tadi atau lidah kau lidah buaya. Nak ilah kau. Sekalikan. Asal tak ada dapat benda-benda macam tu. Sebab Hamid tak jalan tadi. Cakap kau tak makan seafood. Sedap tak? Yap. Dah kasi. Okey, Red. Rate berapa? Daripada 10, Syafiq Johari memberikan 9. Woi. Gila-gila lah. Dia tak tahu lagi Amri letak apa dalam tu. Dia tak tahu. Sabar. Dia dah Kita tahu. ingat orang belakang. Kita pergi dulu. So sekarang ni kita ada Najwa. Bukan Najwa Latif, okay? Bukan Najwa Samion. So sekarang ni kita nak Najwa rasa. Rasa kuah dulu. Sop dulu. Macam anjing. Macam anjing lah. Ya tak baik ni keluar. Jujur lah, ini betul, sumpah sedap. Jujur cakap memang sedap. Ini sedap. Okey, makan dengan udang. Okay. Luak, apa yang mahal kat ni? Letak lagi. Sumpah sedap. Sayang ni. Macam kena paksa. Okey tak ni? Kita
Sedap, okey. Sedap lah. Berapa? Berapa? 10. 10 ke 10? Wey. Boleh masuk. Ini kenapa macam kuah nasi impit? Ha? Siapa yang buat? Macam kuah nasi impit. Luar tak rasa. Boleh sambung culinary. Oh. Ih. Sedap sangat ke? Habis sedap. Sedap. Okay, next. Next. Mira. Ada apa? Mira mau apa? Ada apa je? Oh, Mira macam salah satu yang... Ada udang, ada ketam. Nanti nak ketam. Nanti nak apa? Dah sekarang belum ada orang makan ketam. Okey, Kak, Mira makan ketam. Okey. So, salah. Kita bagi Mira. Bagi yang senang makan. Mira pakai braces. Dia pakai braces lah. So, ambil ni udang-udang. Boleh. Ketam kurang. Ketam kurang makan. Sebab korang pun tak rasa lagi. Kenapa dia boleh suruh-suruh? Tak, suruh-suruh lagi. Sebab Mira Ini tak makan seafood. Ini cakap. Sejam weh. Macam air sungai kan? Ya. Itulah cakap dia tak tahu apa yang korang Tapi masuk dalam mulut ni. Bukan air sungai. ada Mira. Asal Mira ada 2. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Asal kau ada dulu. Tadi hidung kena tadi. Kalau 2 kali rasa dia mesti sedap. 2 kali rasa masih sedap. Masih dah. Mira dapat ujung-ujung ke? Sudah aku cakap 2,5 saja. Manalah tahu. Aku cakap Masin. Nak bagi rasa. Tapi sedap je. Kena makan sekali dengan isi. Okey, kita ambil kuah tu. Tak kan? Sotong ni tak buang kepala ke? Kepala dia mana makan tu? Tu yang tengah tu, yang putih tu. Oh, dia punya gigi dia buang. Alah, Toiban. Sedapnya. Kan. Walaupun rupa dia bubuk. Okey, Red. Red. Sebab kan masin. Dan juga tak ada nasi putih. 9.5 plus 10. Okay, so saya nak rasa. Saya nak rasa kuah. Okay. Cepatlah nak. Iyalah masin lah. Sebab ujung-ujung. Awal dia kau tak rasa. Dia cakap Masin. Tadi kau tak percaya. Okey lah dia punya masin tu. Tak, kalau untuk hidup saja dia Masin. Kalau dengan nasi okey. Masin tu. Kan? Kau dengar nasi okey? Aku sudah cakap 2 saja. Kamu nak salah korang. Kau ni. No, my friend. Sudah aku cakap 2 saja. Ditambahnya lagi. Dia tipu tadi kata sedap. Masin kan? Makanan dia sedap je dia punya. Iyalah. Ingat rasa. Kita makan mana? Kita makan mana? Jom sini makan. Semua conclusion dia memang sedap. Semua. Okey, nah ini kita pakai periuk ni je. Tapi serius sedap weh. Mana ada orang masak sendiri? Nampak sangat Unai masak. Sedap kalau cube tu satu tak masuk tadi. Tak habis dah saya tak. Tak, nanti dia kurang sebab tu nak tambahkan lagi. Kurang apa? Ha? Kurang apa? Kurang cintaku padamu. Anjay. Apa dia tak dapat kecap. Sumpah tak apa. Sumpah tak apa. Dia tadi bunyi macam lagi sekali. Dia punya pick up line terkejut aku. Terkejut tu ya suka dengar. Okey, dengar. Okey, kata 2, 3. Kurang apa? Tanya. Kurang apa? Kurang cintaku padamu, anjay. Selamat. Tak ada anjay. Tahu boleh kali tahu. Masin tu. Anjing. Salah, secara penyampaian dia salah tadi. Patut macam mana? Coba tanya aku. Kurang apa? Kurang kasih sayang. So itu saja konten kali ini. Kita outro lah ya. Nuan. Diorang pun happy sudah. Dia happy tak saja. Happy ke tidak? Happy. Satu, dua, tiga. Happy. Apa nama? Satu, dua, tiga. Family. Dia tak ready lagi apa sekali. Kita apa? Kita family. Family. Kita apa? So kita tutup konten kita dengan tasbih kibara. Dan surah Al-As. Sebabkan saya ada kerja sikit kejap tadi, so saya gaib kejap. Alright. So itu saja. Konten. Jom outro. Kena dah, aku tahu. Dengar Dengar Oh, nak kena dengar pula. Saya winner. Saya Amri.
The more you watch. Ulang balik. Apa dia? Ulang balik. The more you watch. The more you watch. Okay. One, two, three. Kampung lah. That's man. Okay, come. Saya Una. Saya Amri. The more you watch. The more you love. Kami Amna. Salah. Kita Yeah.